Salam sejahtera kepada para ibu bapa. Okey, ini adalah paparan D5. Okey, setiap murid ada ID D5. Okey, kalau terlupa password, jangan risau. Boleh maklum ke guru kelas dan guru kelas akan maklumkan kepada guru D5 iaitu saya lah, Teacher Syahira. Okey, saya nak tunjukkan macam mana apa apps yang ada. Okey, kemudahan yang ada untuk membantu anak-anak membaca. Okey, lepas dah login dia akan nampak macam ni lah. Okey, boleh pergi ke aktiviti murid, boleh tekan. Okey. Okey, dah pergi aktiviti murid, dia akan keluar semua paparan ni lah. Okey, yang ni kalau boleh explore dengan anak-anak, apa yang boleh masuk pertandingan, dia ada macam-macam. Bahawa pelajaran waktu matriks ke, dia takkan habis selagi tak habis belajar. Okey, kalau ada iPad, D5 ada sediakan macam mana nak guna sepenuhnya iPad, tablet yang ada lah under brand Apple lah. Okey, siapa tak kisah, yang ni boleh guna phone je D5 ni. Okey, alright. Nak buka bahan pembacaan. Okey, tadi dah ditunjukkan ada salah satu apps Han Academic. Okey, yang tu salah satulah, dia ada dalam ni juga. Okey, saya tunjuk yang lain dulu. Okey, boleh tekan read along. Okey, read along membaca sekali. Dia tak boleh baca seorang-seorang, dia tak tahu apa benda dia baca. Okey, read along, baca dan diikut. Okey, ni ada level 1, macam-macam level ada, macam-macam cerita ada. Okey, kakak ni dia akan tolonglah, dia akan tanya dan ikut dia baca saja. Okey, nampak ni ada satu kat tepi, maksudnya level 1. Okey, dia ada juga YouTube. Okey, kat sini boleh tengok lah. Okey, ni tahap level. Kalau anak tak pandai baca lagi, bagi dia level 1 dulu, baru naik 2 and 3. Okey, lama-lama biarkan dia biasa lah. Dah biasa baru naik level. Itu saja. Okey, dia ada paparan yang berlainan lah. Okey, lukisan ke apa ke. Okey, dia ada banyak. Okey, contoh kita buka yang satu dulu. Okey, tekan start reading. Let's read. Friends. Okey, nanti dia ada apa ni? Ada mikrofon. Okey, anak-anak akan sebutlah, my name is Sage. Excellent. Dia You dah are reading really recognize. well. Okey, next. Dia akan suruh baca lagi. Awak tak tahu nak baca, okay, tekan je kakak ni. I have 4 friends. Tekan sekali. Now you try. Alamak. Okey, tekan sekali lah. Okey, tekan dia. I have 4 Okey, friends. lepas tu kita cakap pula, I have 4 friends. Nanti dia collect stars lah over here. Okey, baca. Habis. Wah, ada banyak. That was fast. Okey, Keep it up. ada minit dengan To apa lah. finish Okey. 10 minutes of reading today, read for 9 more minutes. Okey, ni goals dia lah Wow. Look at all those stars you untuk got. pembelajaran hari ini. Maksudnya tak perlu setengah jam pun, 10 minit setiap hari pun dah. Okey, yang penting dia ulang. Nak 10 minit pagi ke 10 minit malam ke, tak ada masalah. Okey, sebab membaca kena selalu. Dalam secara tak langsung dia membaca, dia listen. Dia boleh tengok sentence tu dan boleh digunakan untuk writing outcome. Reading dan listening input, maksudnya dia masuk dalam otak dia. Kalau dia nak luahkan balik, kena ada outcome. Outcome maksudnya writing. Macam mana dia nak good in writing, dia kena baca banyak. Dia kena tengok ayat ni macam mana, koma, full stop, capitalize, small letter. Itu macam mana nak hebatkan outcome dia. Kena ada input lah. Input dia adalah listening dengan reading. Okey, nanti dia ada kumpul lah star and apa-apa. Dia ada prize kat sini lah. Okay, ni Prizes. These are your prizes. Keep reading to get new prizes. To get this prize, earn 100 stars. Bagi dia hadiah ke lepas dah buka ke. Okay, nampak masuk dengan email biasa pun boleh, tapi masuk dengan email D5 dia banyak lagi benefit lah. Tu je. Sama juga dengan caption, dengan apa ni, dengan apps lain. Cuba je masuk dengan D5 sebab selalu dia bagi free.
Dia takkan bagi subscription kalau ada apps yang bayar lah. Okay, yang ni saya suggest buka caption. Sebab caption dia adalah subtitle. Budak-budak ni pandai ke tak pandai ke, biasakan dia dengan subtitle. Tengok movie ke, tengok kartun ke, tengok apa-apa kat YouTube ke, enable ni nampak CC captions. Kat YouTube pun ada. Enable ni nanti contoh kita agak dia cakap. These are your prizes. Nampak dia Keep ada reading to get new subtitle. prizes. Sambil dia dengar, sambil These dia are your tengok. prizes. Keep reading to get new Keep reading prizes. macam mana eja, macam mana bunyi. Lama-lama dia dah selalu jumpa benda Allah tu, dia dah pandai insyaAllah. Okay, this is one of the methods lah. Okay, this is read along in the 5. Okay, pada saya yang ni tuan-puan tak payah jenguk pun tak apa sebab dia ada pertolongan AI ni. Okay, AI dia bukan keburukan je. Okay, AI ni kalau tulis ni ke apa ke, dia akan sebut cara yang betul. AI ni salah guna bila kita copy paste je. Okay, tapi nak bantu anak-anak dengar perkataan yang disebut tu boleh je, tak ada masalah. AI tu akan baca sebiji-sebiji.